Satu Vios sekali lah. Okey, cap berkilat. Okey, ring standard. Ni ada kunci dia. Okey, ada dua kunci. Ni estimate harga 30 lebih ni. 1.5 G spec. Okay, nanti kita review harga dia. Ada dia keyless entry lah. Okay, kita buka. Okay, ni dalam dia. Ini rasa 30 lebih ni harga dia. Nanti kita review. Okay, ada leather seat. Okay, kita masuk. Ada auto flip, boleh jalan lampu, push start button. Okay, dalam media cantik, comel lagi lah. Okay, ni dalam media. Ni sini dah 30 lebih. Kita tengok atas bumbung. Okay, comel lah. Dah siap leather seat. Puas hatilah. Nombor plate pun comel. Dia okay, ni Vios sekali. Buka ni bonnet. Mana buka enjin. Okay, kita buka enjin. Nah, okay, tayar tahun 23. Brake pad tebal lagi. Frame. Okay, ni enjin dia. Okay, kita tengok bonnet dia. Okay, condition kereta memang kemah lagi lah. Tengok pintu belakang. Okay, ni seat belakang dia. Buka bonnet. Okay, bonnet bila tayar besar, ada kit dia. Ada emergency kit. Apa semua. Mana tayar spare. Okay, tayar spare pun masih ada. Okay, tutup bonnet. Okay, TBW 99. Nanti kita review harga dia.